Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, Nuril Syahirah binti Azman, satu nama yang menjadi sebutan dan berlegar viral di medsos sehari dua ini. Beliau adalah salah seorang yang terlibat dalam tragedi kemalangan bas yang membawa pelajar-pelajar UPSI untuk pulang ke kampus setelah pulang ke rumah bercuti hari raya baru-baru ini. Nama ini tidak pernah kita kenal. Nama ini tidak pernah kita dengar semasa hidupnya. Namun selepas kematiannya, nama beliau menjadi terkenal dan kisahnya menarik perhatian semua. Namanya menjadi terkenal dan masyhur sebagaimana maksud di sebalik namanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan beliau bukanlah disebabkan beliau memiliki pangkat dan jawatan yang tinggi. Beliau dan keluarga juga tidak memiliki harta kekayaan yang menggunung tinggi, tetapi beliau diangkat dan dimasyhurkan oleh Allah disebabkan Al-Quran yang menjadi temannya sehidup semati. Nuril Syahirah telah berjaya menamatkan hafazan Al-Qurannya ketika belajar di sekolah menengah imtiaz Terengganu. Beliau bukan sahaja berjaya menghafaz 30 juzuk Al-Quran dengan sempurna, tetapi lebih daripada itu, beliau juga menulis ayat-ayat suci Al-Quran secara sempurna dengan tangannya. Al-Quran yang ditulis oleh tangannya itu menjadi teman baiknya sehingga ke akhir hayatnya. Perjalanan hidup beliau sebagai seorang hafizah tidak terhenti di situ sahaja. Beliau kemudiannya menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi di Universiti Pendidikan Sultan Idris atau lebih dikenali sebagai UPSI. Setinggi manapun beliau pergi, tanggungjawab beliau terhadap kitab suci ini tidak pernah dilupakan. Al-Quran pribadi tulisan tangannya menjadi teman sejati, diusung dan dibawa ke sana kemari sehinggalah ajal menjemput beliau. Nuril Syahirah tetap erat mendakap dan memeluk mushaf pribadinya, walaupun mereka cuba dipisahkan oleh pihak forensik. Ketika proses bedah siasat, beliau seolah-olah enggan untuk melepaskan mushaf pribadi miliknya. Mushaf pribadinya juga seolah-olah tidak mahu berpisah dengannya. Benarlah Al-Quran itu sebaik-baik teman dan sebaik-baik sahabat. Al-Quran setia menemani tuannya dan menjadi penjamin untuk tuannya ke syurga. Benarlah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan beliau dengan sebab Al-Quran. Beliau kembali kepada Allah dengan penuh kemuliaan disebabkan semasa hidupnya beliau telah memuliakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, benarlah sebagaimana sabda yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwama wa yada'u bihi akharin. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat darjah satu kaum disebabkan oleh Al-Quran, dan dengan sebab Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala merendahkan dan menghinakan satu kaum yang